saya Ismail Hakim bin Muhammad Ali. Nombor matrik saya KID 2507040991, Diploma Pendidikan Islam semester 2 kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zul Akias bin Masruhan. Nombor matrik saya KID 2507040987 dan saya berada dalam Diploma Pendidikan Islam semester 2 kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathullah Alfa Mubarak bin Misman. Nombor matrik KID 2507040990 daripada kelas 1 Diploma Pendidikan Islam semester 2. Hai, Assalamualaikum. Saya Abdullah Fahmi bin Muhammad Syafi'i, KID 25070408. Saya dari pengajian Diploma Pendidikan Islam semester 2 kelas 1 ambilan Julai. Baik. Akan kondisi kami sehingga menjadi hamba yang engkau redai. Ya Allah, Selamatkan kerajaan-Mu, memulakan para ibu bapa. Hai, Assalamualaikum. Awak tahu sekarang saya berada di mana? Saya berada di QGC. Awak tahu kenapa saya berada di QGC? Sebab saya nak naikkan nama QGC dekat mata seluruh dunia. Kalau anda masuk QC, anda risau. QC mendirikan 4 kolej kediaman, di antaranya Blok A, Blok B serta Blok C, iaitu kolej kediaman lagi yang terletak di Getap Merah. Kolej kediaman yang keempat terletak di Bandar Baruda. Jadi, jangan risau masuk QC. Lagi kelas tapi tak tahu nak naik apa. Nak naik Grab mahal. Jangan risau. Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim menyediakan 8 buah bas. Kita sebagai mahasiswa serta mahasiswi cuma patuhi jadual bas sahaja. Jikalau adik-adik lepas SPM tahun 2025 berminat untuk menyambung di PUIC dalam bidang perguruan, PUIC menawarkan 2 jurusan, iaitu jurusan bidang Diploma Pendidikan Islam serta bidang pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya, kepada pelajar lepasan daripada madrasah yang ingin menyambung pengajian, QGC menyediakan Diploma Pendidikan Tahfiz dan Diploma Tahfiz Wal Qiraat. Yang tengah tengok ni, anda rasa anda ingin sambung pengajian anda seperti diploma atau master? Mestilah kena sambung. Jadi, di QGC, iaitu Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, kita ada pelbagai aliran diploma yang menarik. Antaranya, sesiapa yang ada aliran syariah di sekolah menengah dahulu, dia boleh menyambung di Diploma Usuluddin Syariah atau Diploma Syariah Islamiah. Selamat mencuba.